Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tuan-tuan perempuan sedang hadirin dalam daurah 40 hadis kenaan dengan korban dan juga akikah. InsyaAllah mungkin pada malam ini kita cubalah untuk selesaikan keseluruhan 40 hadis. Kalau tidak mampu selesaikan, mungkin sebahagianlah daripada hadis dalam kitab kita ini, insyaAllah. Lebih dahulu kita mohon dan juga kita manjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan kurniaan daripada Allah, dengan taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat untuk melangsungkan kuliah yang pertama ataupun daurah yang pertama yang dianjurkan oleh Lajnah Tafaqquh Fiddin, Dewan Ulama PAS Pusat. Mudah-mudahan program yang sebegini akan dapat kita teruskan, bukan saja untuk kita memenuhi tanggungjawab kita dalam lajnah, tapi yang lebih utamanya adalah untuk kita sama-sama berkongsi ilmu, mengisi lompang-lompang yang ada dalam maklumat kita dalam agama ni, insya-Allah. Tuan-tuan dan sekalian, bisanad al-muttasil ila muallif kitab-kitab hadis ni, insya-Allah. Tuan-tuan dan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dengan menumpang keberkatan para ulama yang berada dalam rantaian sanad-sanad hadis, sehinggalah kepada pengarang dan seterusnya daripada pengarang himpunan hadis yang kita maksudkan, sama ada Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah dan sebagainya lagi. Begitu juga Imam Ahmad musnadnya, dan begitu para alim ulama pada hari ini dengan sanad-sanad yang mereka tinggalkan, menghubungkan mereka kepada penulis-penulis kitab ini, dan seterusnya penulis-penulis ini menghubungkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinina yudahi kulla sanatin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah 10 tahun. Baginda melakukan korban setiap tahun. Tidak ada satu tahun pun yang Nabi SAW tidak melakukan ibadah korban. Hadis ini terdapat dalam Jami' Tirmizi, dan menurut Imam Tirmizi hadis hasan. Kemudian hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala ma amila adamiyun min amalin yawmal nahri ahabba ila Allah min ihraqi dami innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban, yakni pada hari raya korban, itu 10 Zulhijjah, yang lebih disukai Allah dari mengalirkan darah, yakni menyembelih korban. Sesungguhnya dia akan datang, dia yakni binatang korban itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulu serta kuku-kukunya, dan diletakkan di atas timbangan. Sesungguhnya darah binatang korban itu mendapat kedudukan di sisi Allah Ta'ala di satu tempat yang tinggi sebelum ia jatuh di atas muka bumi. Maksudnya sebelum disembelih, ya, sejak daripada sekian lama
Seolah-olah kita dapat faham dari sini bahawa daripada banyak-banyak binatang ternakan itu sudah pun diasingkan oleh Allah, yang bakal dikorbankan oleh manusia. Dan alangkah bertuahnya kita apabila Allah Ta'ala memilih kita untuk menjadi sahib dan menjadi pemilik kepada binatang-binatang yang telah pun diletakkan Allah pada kedudukan yang tinggi itu. Oleh itu, ikhlaskanlah hati kamu ketika berkorban itu. Ya, kerana dengan keikhlasan saja kita akan memperolehi kedudukan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga terdapat dalam Jami' At-Tirmizi. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis hasan gharib. Dalam kurungan itu dan diletakkan di atas timbangan. Itu adalah terjemahan tafsiran daripada sebagian ulama kita bagi menjelaskan kenapa binatang korban ini tampil pada hari kiamat dengan seluruh yang ada pada tubuhnya, termasuk yang tidak dimakan oleh manusia, iaitu bulu, tanduk dan sebagainya. Jadi sebagian menyatakan dia tampil pada hari kiamat untuk memberatkan timbangan amal kita. Dan ada juga alim ulama yang menyebutkan bahawa dia tampil pada hari kiamat sebagai tunggangan bagi orang yang melakukan ibadah korban itu. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa memperolehi kelapangan untuk berkorban, mana dia ada kewangan, namun dia tidak ingin berkorban, janganlah dia menghadiri tempat sembahyang kami. Jangan dia menghadiri tempat sembahyang kami. Hadis ini terdapat dalam Mustadrak Al-Hakim, Sunan Al-Baihaqi, dalam Sunan Kubra dan juga Musnad Imam Ahmad. Menurut Imam Nawawi, hadis ini adalah dhaif. Yang benar hadis ini adalah mauquf kepada Abu Hurairah. Ya. Jadi qaul sahabat lah. Jadi sebab itu para ulama berdalilkan hadis ini, sebagian ulama iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Rabi'ah, Imam Al-Lais bin Sa'ad dan juga Imam Al-Auza'i, mereka berpandangan ibadah korban adalah wajib ke atas orang kaya. Sebab Nabi sebut tadi, man wajada sa'atan, barang siapa yang memperolehi kelapangan, makna kelapangan rezeki, mana dia orang kaya lah. Maksud kaya di sini adalah ada lebihan, yang memiliki lebihan setelah ditolak keperluan keluarga pada malam hari raya dan juga pada siang hari raya. Ada lebihan yang memungkinkan dia untuk buat korban, maka kata Imam Abu Hanifah, wajib dia buat korban. Namun menurut jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka memfatwakan hukum ibadah korban adalah sunnatun muakkadah dan juga sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kemudian hadis yang keempat, an Ibnu Abbasin an Nabi SAW qala kutiba alayya an-nahr wa lam yuktab alaykum wa umirtu bi rak'ati ad-duha wa lam tu'maru biha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, diwajibkan ke atasku menyembelih korban dan tidak diwajibkan ke atas kamu sekalian. Jadi berdasarkan hadis ini, korban wajib ke atas Nabi SAW, tapi ke atas umat tidak wajib. Aku diperintahkan supaya menunaikan 2 rakaat duha dan kamu sekalian tidak diperintahkan melakukannya. Kamu sekalian tidak diperintahkan melakukannya, yakni tidak diwajibkan ke atas kamu. Jadi berdasarkan hadis ini, salat duha juga wajib ke atas Nabi SAW, tapi ke atas umat adalah sunat. Jadi hadis ini yang menunjukkan bahawa ibadah korban diwajibkan ke atas Nabi, adapun ke atas umat tidaklah diwajibkan. Jadi sebab itu jumhur ulama berpandangan walaupun Nabi melakukannya setiap tahun korban ini, dan banyak hadis-hadis Nabi SAW menggalakkan kita untuk melakukan ibadah korban, tapi tidaklah sampai kepada wajib,
sebaliknya hukumnya adalah sunat. Kemudian hadis yang berikutnya, an Atha bin Yasarin anna Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna nudhi bisyatil wahidati fayazbahuha ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi summa tabaha an-nasu ba'du fasarat mubahatan. Atha bin Yasar menceritakan, Atha bin Yasar seorang tabi'in, seorang dari generasi tabi'in, dia menceritakan sahabat Nabi iaitu Abu Ayyub al-Ansari menceritakan kami dahulu pada zaman Nabi SAW berkorban dengan seekor kambing disembelih oleh seorang lelaki bagi pihak dirinya dan bagi anggota rumahnya. Itu kata sahabat Nabi. Dulu kami kalau buat korban, kami tak buat korban untuk kami saja. Kami buat korban untuk keluarga, diri dan juga keluarga. Namun hari ini kata dia orang ramai saling berbangga dengan binatang korban masing-masing. Maka jadilah ia suatu amalan untuk berbangga-bangga. Maknanya orang dia hanya menyebut ini korban saya. Orang itu pula ini korban saya. Tidak. Korban ni adalah sebab itu tajuk itu diberi sunat kifayah. Bila seorang ahli keluarga atau ahli rumah lebih tepatnya ahli rumah melakukannya, maka itu adalah korban yang merangkumi ahli-ahli rumah yang lain. Maka berdalil ke hadis ini, para ulama menegaskan ibadah korban dinisbahkan kepada satu isi rumah. Satu isi rumah adalah sunat kifayah. Iaitu, apa makna sunat kifayah? Iaitu jika ada seorang dari isi rumah melakukan korban, terhasil sunnah korban itu untuk semua isi rumah. Jika penghuni rumah seorang saja melakukan korban, adalah sunnah ain atasnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah mengulas hadis ini. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengharuskan seorang lelaki melakukan korban bagi dirinya dan juga ahli rumahnya dan menyertakan mereka bersamanya dalam pahala. Mana dia korban tu korban dia lah, korban atas nama dia. Tapi dia melakukan korban itu bagi pihak keluarga, di mana dia masukkan keluarganya dalam pahala ibadah korban tersebut. Inilah yang menjadi pegangan mazhab kami, itu mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama. Ini sebagaimana kita nukil dalam syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqran. Ila akhir hadis. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah SAW menyuruh dibawakan kibas bertanduk yang ada bulu hitam pada betis-betisnya, perutnya dan sekeliling matanya. Maknanya korban baginda ini kibas. Dia warna putih, cuma ada bulu hitam pada betisnya, pada perutnya dan juga sekeliling matanya. Lalu dibawa pada baginda untuk dikorbankan. Baginda SAW kemudian berkata kepadanya, yakni kepada Aisyah, wahai Aisyah, bawakan pisau. Baginda berkata lagi, asahkan pisau itu dengan batu. Maka Aisyah pun mengasahnya. Kemudian baginda mengambil pisau, memegang kibas dan membaringkannya. Apabila hendak menyembelihnya, baginda SAW membaca Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhaha bihi. Ini bila kita nak buat korban, kita baca yang inilah. Cuma kita tukar pada Muhammad itu pada nama kita. Dengan nama Allah, kalau kita sembelih sendiri. Tapi kalau kita tak sembelih sendiri, kita baca doa itu saja. Ya Allah, terimalah korban ini daripada diriku dan juga keluarga-keluargaku. Kemudian baginda berkorban dengan menyembelihnya.
Ya, setelah baca doa itu baginda pun menyembelih korban baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW ada ketikanya dia buat korban, dia buat 2 ekor kibas. Maka dia akan niat 1 ekor itu untuk dia dan juga keluarga, dan 1 ekor lagi untuk dia dan juga umat. Kemudian hadis yang ke-7, an Hanasin qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yudahhi bi kabshaini faqultu lahu ma hadha faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani an udahhiya anhu fa ana udahhi anhu. Hanas menceritakan, aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkorban dengan 2 ekor kibas. Lalu aku bertanya, untuk siapa wahai Ali? Untuk 2 ekor ni untuk siapa? Dia menjawab, salah satu untuk dia, yang satu lagi kata dia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku agar menyembelih korban untuknya. Apabila aku akan berkorban untuk baginda, maka aku akan berkorban untuk baginda selama aku hidup. Selama aku hidup. Jadi berdalilkan hadis ini, maka mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i menyatakan bahawa tidak harus kita melakukan korban untuk si mati, melainkan dengan wasiat daripada dia. Berdalilkan hadis ini lah, berdalilkan hadis ini. Karena hadis ini, Sayyidina Ali buat korban untuk Nabi selepas Nabi meninggal kerana ada wasiat atau pesanan daripada Nabi SAW. Tanpa wasiat, tidak sah korban bagi pihak si mati. Tanpa wasiat, tidak sah korban bagi pihak si mati. Dan dalam mazhab Syafi'i juga, setelah disembelih, daging korban itu wajib disedekahkan sepenuhnya kepada fakir miskin. Itu korban yang kita buat untuk orang yang telah meninggal, orang mati. Mesti ada wasiat atau pesanan daripada dia semasa dia hidup, dan keseluruhan daging itu menjadi milik fakir miskin. Tidak boleh dimakan oleh orang yang buat korban dan keluarganya. Dan juga tidak boleh dinikmati oleh orang kaya. Adapun ulama-ulama yang lain, mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Hambali, kata mereka hukumnya harus untuk buat korban bagi orang sudah mati walaupun tanpa pesanan, tanpa wasiat daripada dia. Dan dagingnya itu disedekahkan sebagaimana korban orang hidup. Ada pun pahalanya saja untuk si mati. Berbeza dengan mazhab Syafi'i tadilah, kalau kita buat korban untuk orang mati, tak boleh makan, kita tak boleh makan. Tapi Imam Abu Hanifah kata boleh. Cuma pahala lah untuk orang meninggal, dapat pahala. Kemudian mazhab Malik harus tapi makruh. Melainkan jika si mati telah menentukan korbannya sebelum matinya, tidaklah makruh melaksanakannya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalliya summa narji'a fananhar. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man nahara qabla as-salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'in. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami pada hari raya korban, di mana baginda SAW bersabda dalam khutbahnya, sesungguhnya perkara pertama untuk kita memulakan hari kita ini ialah dengan kita menunaikan salat, yakni salat hari raya. Kemudian kita pulang dan berikutnya kita menyembelih korban. Jadi korban ditunaikan, mengikut di sini, setelah solat hari raya. Sesiapa yang melakukan sedemikian, maka dia menepati sunnah kami. Sesiapa yang menyembelih sebelum itu, yakni sebelum solat hari raya, sesungguhnya binatang yang disembelihnya itu hanyalah menjadi daging yang dikemukakan untuk ahli keluarganya. Maknanya, sembelihan itu sah, boleh menikmati daging, tapi tidak menjadi korban. Tidak ada baginya ibadah sedikit pun. Maksudnya tidak jatuh ibadah korban. Dia hanya menghalalkan
daging sembelihan saja. Itu sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Hadis yang berikutnya an Jundubin Al-Bajali yaqul syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazabaha unasun qabla as-salah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana zabaha minkum qabla as-salati falyu'id udhiyatahu wa man la falyazbah ala bismillah. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu menceritakan, aku hadir hari raya korban bersama Rasulullah SAW. Lalu beberapa orang sahabat menyembelih korban mereka sebelum solat hari raya. Ya, lalu Rasulullah bersabda, sesiapa di kalangan kamu yang telah menyembelih sebelum solat, hendaklah dia mengulangi korbannya. Hendaklah dia mengulangi korbannya. Mana kena buat korban semula. Sesiapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah sekarang dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Sunan Ibn Majah, ya, kata Syekh Syuaib, hadis sahih. Kemudian hadis yang berikutnya, an Jubair bin Mut'im an Nabi SAW qala wa kullu ayyamit tashriqi dhabhun. Ya, dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, keseluruhan hari tasyriq adalah hari sembelihan korban. Hari tasyrik itu hari yang ke-11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi makna di sini, ya, hari korban, tempoh korban, ini adalah tempoh korban 4 hari lah, 4 hari. Yaumun Nahri, iaitu 10 Zulhijjah, diikuti dengan hari yang ke-11, 12 dan 13. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, umur binatang korban. An Jabir qala Rasulullah SAW la tazbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan minad dha'ni. Ya, Jabir radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu menyembelih untuk korban melainkan musinnah. Yang musinnah ini adalah binatang yang telah mencapai usia, ya, usia salin gigi, ya, salin gigi. Jadi dia dari segi ikut perkiraan tahun itu dia ada bezalah di antara biri-biri, di antara kambing dan juga di antara lembu dan juga unta. Nanti kita akan sebut nanti insya-Allah berapa usia musinnah ini. Kecuali jika susah bagi kamu memperolehinya, mana memperoleh musinnah, maka sembelihlah jaza'ah daripada biri-biri. Jadi biri-biri ini disyaratkan juga musinnah, kecuali dalam musim sukar untuk dapat musinnah, maka boleh sembelih jaza'ah. Jaza'ah ini adalah usia di bawah daripada musin, di bawah daripada musinnah. Ya, nanti kita akan sebut nanti selepas ini berapa usia musinnah itu bagi biri-biri, bagi kambing, bagi lembu dan juga bagi unta. Jadi binatang-binatang yang sah dibuat korban ni adalah yang tergolong dalam kategori al-an'am. Ini al-an'am. Iaitu binatang ternak merujuk pada ternakan pada zaman Nabi SAW, iaitu biri-biri, kambing, biri-biri, kemudian kambing, lembu dan juga unta. Itu. Kijang tak boleh buat korban, walaupun kijang dia mirip pada kambing. Usa tidak sah dibuat korban, seladang pun tidak sah dibuat korban walaupun dia mirip dengan lembu ataupun kerbau. Kerbau masuk dalam kategori lembu, boleh dibuat korban insya-Allah. Hadis yang ke-12, an Uqbah bin Amir al-Juhani qala qasama Rasulullah SAW fina dhahaya fa asabani jaz'un fa qultu ya Rasulullah innahu asabani jaz'un fa qala dhahi bihi. Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah mengagihkan binatang korban antara sahabat-sahabatnya. Mana Nabi menghadiahkan untuk sahabat-sahabat supaya mereka boleh buat korban. Lalu aku mendapat jaza'ah. Maka aku berkata, ya Rasulullah, aku memperoleh jaza'ah. Orang lain semua dapat musinnah, aku dapat jaza'ah.
Lalu baginda bersabda kepadaku, berkorbanlah dengannya. Kamu korban saja dengan binatang jazah itu. Jadi hadis yang ke-11 dan 12 tadi menyentuh tentang umur binatang korban. Iaitu hendaklah yang telah mencapai usia musinnah. Kecuali biri-biri. Diharuskan di usia jazah. Jadi bagi usia musinnah ini, bagi unta genap 5 tahun. Genap 5 tahun. Mana cukup 5 tahun dah masuk ke tahun yang ke-6. Okay. Walaupun 1 hari. Yang kedua, bagi lembu atau kerbau, genap 2 tahun. Genap 2 tahun itu usia. Lagi tak cukup 2 tahun, tak boleh buat korban. Yang ketiga, bagi kambing dan juga biri-biri, genap 2 tahun menurut mazhab Malik dan Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, genap setahun. Ada khilaf di situlah bagi masalah bagi kambing dan juga biri-biri. Jaza'ah ialah usia ternakan sebelum musinnah tadi. Iaitu ternakan yang gugur gigi susunya setelah berusia 6 bulan. Tidak usah berkorban dengan jaza'ah melainkan biri-biri saja. Biri-biri saja yang boleh berkorban dengan jaza'ah. Okay. Para ulama' beza pandangan tentang umur biri-biri di usia jaza'ah ini. Mazhab Malik dan Syafi'i kata genap setahun. Jadi bagi mazhab, kalau kita nak ambil mazhab Syafi'i lah, senang kita nak ingat, biri-biri genap setahun. Boleh buat korban dah. Kalau kambing, mesti genap 2 tahun. Okay. Lembu dan juga kerbau, genap 2 tahun juga. Bagi unta, mesti genap 5 tahun. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah SAW faqala arba'un la tajuzu fi dhahaya al-awra'u al-bayyinu awaruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal arja'u al-bayyinu dhal'uha wal kasiratu allati la tunqi. Yang ni hadis ni penting juga, hadis ni iaitu tidak boleh buat korban dengan binatang yang cacat. Tapi bukan semua jenis kecacatan. Kecacatan disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya dan juga yang diijtihadkan oleh ulama dalam ijtihad mereka. Dalam hadis ini Nabi sebut, Nabi bersabda 4 jenis binatang yang tidak sah dibuat korban. Yang pertama, binatang yang buta sebelah matanya dengan nyata. Walaupun buta sebelah mata, tak boleh buat korban. Kalau buta dua-dua mata, tu lagi-lagilah. Yang kedua, binatang yang sakit dengan nyata. Nampak ketara sangat sakitnya tu. Yang ketiga, binatang yang tempang dengan nyata. Dia berjalan pun ringkat. Tak boleh dibuat korban. Yang keempat, binatang yang kurus kering, yang tidak lagi mempunyai lemak dan otak tulang. Mana selalu kita orang yang suka makan sup tulang tu, dia akan dalam tulang tu dia lemak-lemak tu. Jadi terlalu kurus sangat sehingga dalam tulang pun tak ada lemak. Tidak boleh dibuat korban lagi. Jadi sebab tu kita disunatkan untuk pilih binatang korban yang paling baik, yang paling elok. Kalau Nabi SAW, dia buat korban dengan biri-biri yang gemuk, yang bertanduk. Bertanduk itu menunjuk pada kematangan dia. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibn Majah, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Menurut Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Kemudian yang berikutnya, tidak berkorban dengan binatang cacat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah an Ali radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah SAW an nastashrif al-'aina wal udhuna wa la nudahi bil awra'a wa la muqabalatin wa la mudabaratin wa la kharqa'a wa la syarqa'. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW menyuruh kami agar memeriksa mata dan telinga binatang korban, agar kami tidak berkorban dengan binatang yang buta matanya, yang terbelah hujung cuping telinganya, yakni nampak terjuntai dari depan.
yang terbelah bawah cuping telinganya, nampak terjuntai dari belakang, yang berlubang telinganya dan yang koyak telinganya dengan memanjang. Okay. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dalam Umdatul Ahkam Al-Kubra, menurut Syekh Al-Naud, hadis hasan. Jadi ini menjadi kewajipan lah kita korban ni, pastikan binatang korban kita itu tidak ada kecacatan. Kemudian hadis yang berikutnya, an Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah SAW an yudahhiya bi'a'dhabil qarni wal udhun. Ya, qala Qatadah fadzakartu dzalika li Sa'id bin Musayyib wa qala al-ghadbu ma balagha an-nisfa fama fawqa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah menegah dari berkorban dengan binatang yang patah tanduknya dan terpotong cuping telinganya. Kata Qatadah, aku bertanya Sa'id bin Musayyib tentang kadar terpotong itu. Dia menjawab, jika mencapai separuh dan lebih. Ya, kalau kurang separuh, masih boleh dibuat korban. Ya, itu yang kita dapat fahamlah daripada zahir hadis ini. Walaupun sebenarnya banyak perbahasan alim ulama kita dalam mazhab Syafi'i, kalaulah kecacatan itu lain daripada kecacatan yang Nabi sebut dalam hadisnya tu. Kalau kecacatan itu tidak sampai mengurangkan daging, masih sah dibuat korban. Contohnya macam kita kata kalau telinga. Kalau telinga itu dia luka dipanggil. Syarik lah kita kata telinga. Tapi tidak gugur, masih sah dibuat korban. Ya, tapi kalau sehingga kecacatan itu, ini lain daripada yang Nabi sebut tadi. Ada pun yang Nabi sebut dalam hadis itu jelas. Ini yang lain daripada itu. Sebagian ulama di antaranya dalam mazhab Syafi'i menyebutkan kalau kecacatan itu tidak sampai mengurangkan daging, masih sah dibuat korban. Hadis yang ke-16, berkorban dengan binatang yang dikasih. An Abi Darda qala dhaha Rasulullah SAW bikabsyaini jaza'aini khasiyaini. Abu Darda menceritakan Rasulullah SAW telah melakukan korban dengan 2 ekor kibas. Kibas ni masuk kumpulan biri-biri yang luruh gigi depannya, iaitu yang genap setahun, dan yang dikasih. Mana di sini boleh kita buat korban dengan binatang yang dikasih, kerana Nabi melakukannya berdasarkan hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, Abi Umamah Al-Bahili, anna Rasulullah SAW qala khairul dhahaya al-kabshul aqran. Dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, sebaik-baik binatang korban ialah kibas yang bertanduk. Kibas yang bertanduk. Sunan Ibn Majah, menurut Syekh Al-Naud, hadis isnadnya adalah dhaif. Hadis ini menunjukkan bahawa berkorban dengan binatang yang bertanduk adalah lebih baik dari yang tidak bertanduk. An Aisyah radhiyallahu anha atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu kana idza arada an yudahhiya ishtara kabshaini azimaini saminaini aqranaini amlahaini mawju'aini ila akhir hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin menunaikan korban, baginda membeli 2 ekor kibas yang besar, yang gemuk, yang bertanduk, berwarna putih, dan yang dicabut urat 2 buah zakarnya, yakni untuk menghilangkan nafsu jima' darinya. Mana yang dikasih, yang dikasih. Lalu baginda menyembelih seekor darinya untuk umatnya, bagi mereka yang bersaksi kepada Allah dengan tauhid dan bersaksi untuk baginda bahawa baginda menyampaikan dakwah kepada manusia, termasuk kita sampai kita ini. Korban yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk umat pada zaman dia itu termasuk, sebagian ulama menyatakan bahawa termasuk kita
pada sepanjang zaman lah. Kemudian baginda menyembelih yang seekor lagi untuk diri baginda dan ahli keluarga baginda. Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah, menurut Syekh Al-Arnaud, sahih di ghairi. Kemudian hadis yang berikutnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naharna ma'a Rasulillah SAW amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Jabir bin Abdullah menceritakan Nabi SAW menyembelih korban bersama Rasulullah. Kami menyembelih korban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Ya, tahun yang ke-6 Hijrah. Seekor unta bagi pihak 7 orang dan seekor lembu bagi pihak 7 orang. Maknanya unta dan lembu boleh dikongsi 7. Sebab tu kita hari ini kita istilah dengan tumpuk. 7 tumpuk. Pesanan Nabi untuk orang berkorban. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilal dzil hijjati wa arada ahadukum ayudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu Nabi bersabda, apabila kamu telah melihat anak bulan Zulhijjah, maknanya masuk tanggal 1 Zulhijjah, dan dalam Islam hari baru masuk maghrib. Maghrib lah. Dan terbenamnya matahari pada malam 1 Zulhijjah. Dan seseorang kamu ingin berkorban, mana dia dah tumpah korban, tumpuk korban, hendaklah dia menahan dari memotong atau mencukur atau mencabut bulu rambut dan kuku di badannya, sehinggalah korbannya disembelih. Sehinggalah korban disembelih. Mana ditangguhlah untuk potong kuku, mencukur janggut ataupun trim misai, membuang janggut ataupun misai dan sebagainya, tangguh. Sehingga binatang korban disembelih. Dan turut disunatkan pada keluarga. Kerana tadi kita dah sebut, dah baca hadis tadi, korban adalah sunat kifayah bagi seisi rumah. Jadi kalau ada ahli rumah kita yang nak buat korban, maka kita pun sama juga tangguh untuk kita buang apa-apa daripada badan kita. Kemudian hadis berikutnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW kana yanharu aw yazbahu bil musalla. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan sesungguhnya Nabi SAW menyembelih korbannya di musalla, iaitu tempat salat. Di musalla. Di musalla, maksud musalla zaman Nabi bukan masjid, bukan surau. Musalla ni adalah tempat dilaksanakan salat hari raya. Berdalil ke hadis ini, imam pemimpin jika dia melakukan korban untuk kaum muslimin dengan wang dari Baitul Mal, disyorkan dia menyembelihnya di tempat salat, di musalla. Namun jika dia melakukan korban dengan duitnya sendiri, terserahlah kepadanya untuk menyembelih di mana-mana yang dia kendaki. Pemimpin kalau buat korban, elok sembelih di musalla, mana di tempat didirikan sembahyang hari raya. Sembelihan korban. An Anas qala dhaha Nabi SAW bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sihafihima. Anas menceritakan Nabi SAW telah melakukan korban dengan 2 ekor biri-biri jantan berwarna putih yang bertanduk. Baginda menyembelihnya dengan tangan baginda sendiri. Sebab itu kalau orang buat korban ni, orang lelaki khususnya, kalau dia mampu sembelih sendiri korban. Itu yang menjadi sunnah Nabi SAW. Baginda membaca bismillah dan bertakbir, bismillah Allahu Akbar. Baginda meletakkan kakinya ke atas papan leher kedua biri-biri tersebut. Ini teknik sembelihan lah. Teknik sembelihan. Kita sembelih dengan menajamkan pisau dengan kaedah-kaedah yang boleh, yang terbaik lah untuk kita memudahkan meringankan binatang sembelihan kita itu.
Hadis yang berikutnya, mewakilkan sembelihan korban. Jadi bagi orang yang tak mampu sembelih sendiri, dia wakilkan. Jabir dalam hadis yang panjang menceritakan tentang haji Nabi SAW. Antara yang dia ceritakan adalah hadis tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke tempat sembelihan. Lalu baginda menyembelih 70 ekor unta dengan tangan baginda sendiri. Kuat Nabi-nya. 73 ekor unta dia sembelih dengan tangan dia sendiri. Jumlah semua ada 100. Yang baki itu disembelih oleh Sayyidina Ali. Kemudian baginda menyerahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menyembelih yang selebihnya dan menjadikannya, yakni berkongsi pahala pada binatang hadiah atau korban baginda. Jadi seolah-olah tengok pada lafaz hadis ni, keseluruhan 100 itu adalah binatang korban baginda. Okay. Jadi Nabi sembelih sendiri 73 ekor, yang baki lagi disembelih oleh Sayyidina Ali, tapi berkongsi pahala dengan baginda. Kemudian baginda SAW mengarahkan agar dia ambil dari setiap unta yang disembelih sepotong daging. Lalu daging-daging itu dimasukkan ke dalam periuk dan dimasak. Baginda dan Ali radhiyallahu anhu kemudiannya makan masakan daging tersebut, hirup kuahnya. Setelah itu baginda bergerak menuju ke Baitullah lalu menunaikan salat zuhur di Mekah. Maknanya sunatlah kita makanlah sikit daripada kalau kita nak sedekah semua sekalipun, sunat kita menjamah sedikit daripada daging korban kita itu. Kemudian hadis yang berikutnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala zabahan Nabi SAW yawma zabhi kabshaini aqranaini amlahaini muja'aini falamma wajjahahuma ila akhir hadis. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan Nabi SAW pada hari korban baginda menyembelih 2 ekor kibas bertanduk berbulu putih dan dikasih. Ketika menghalakannya ke arah kiblat, mana baginda sembelih binatang itu dihalalkan ke arah kiblat, baginda membaca Allahumma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wa ard ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar. Ini bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW pada ketika baginda menyembelih binatang korban. Kalau kita boleh baca yang ringkas yang sebelum ni pun okey dah. Bismillah Allahu akbar. Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah korban ini daripada aku dan juga daripada keluarga aku. Kalau kita boleh baca yang panjang ni lagi baiklah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-25, dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda mengenai daging korban. Ini cara macam mana kita nak agihkan daging korban, nak uruskan daging korban. Kata Nabi SAW, kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Makanlah, simpanlah, serta bersedekahlah. Jadi sebahagian daging korban kita makan, kita dan keluarga kita, dan sebahagian lagi kita berikan pada orang lain, khususnya pada fakir miskin, iaitu dengan kita bersedekah. Yang Muwatta' Malik dari Jabir bin Abdullah, dan begitu juga dalam Sahih Muslim pun terdapat hadis ini. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa boleh untuk kita simpan. Nabi kata kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Makanlah, simpanlah. Mana khususnya yang kita simpan itu adalah bahagian kita lah, kita dan keluarga. Dan selebihnya kita bersedekah. Dan yang paling baiknya adalah kita bahagi 3. 1/3 untuk kita dan keluarga. Jadi kita bicara dulu yang sekurang-kurangnya daging korban itu mesti ada sebahagian yang sampai kepada fakir miskin. Sebahagian yang sampai kepada fakir miskin. Atas nama sedekah lah, diberi dalam keadaan mentah.
Dan diberi contoh dalam kitab Hasya Al-Bajuri, dia bercontoh contohnya setengah ritlun, setengah ritlun, ya, iaitu lebih kurang dalam setengah 500 gram lah, okay, dan setengah kilo. Tapi itu kita nampak sikit sangat lah. Bagilah sekilo, 2 kilo sebagai contohnya, bagi satu tumpuk. Tapi yang ala kulihal, ya, tidak ada kadar yang tertentu yang wajib kita beri pada fakir miskin. Lagi banyak kita beri, lagi baik, lagi banyak, lagi afdal lah. Ya. Dan disyorkan juga untuk kita bagikan 3. 1/3 untuk kita dan keluarga, 1/3 sedekah pada fakir miskin, dan 1/3 lagi hadiah. Ya. Hadiah kepada rakan-rakan, para jiran dan sebagainya, sekalipun mereka kaya. Jadi pemberian kepada orang yang berada itu disebut hadiah. Pemberian kepada fakir miskin itu disebut sedekah. Kemudian hukum menyimpan daging korban. Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, wa naitukum an luhumil adahi fawqa salas famsiku ma badalakum. Sesungguhnya aku pernah menegah kamu dari menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Namun sekarang, kata Nabi, simpanlah berapa hari pun mengikut yang nampak bagi kamu. Mana yang kamu rasa kamu nak simpan. Tapi dengan syarat jangan sampai daging itu rosak. Jadi bagaimana dengan hadis, ada mungkin kita pernah temui Nabi melarang menyimpan daging korban. Kata oleh ulama, itu ketika musim kemarau, musim kelaparan. Ramai orang yang bertandang ke Madinah pada musim korban, pada hari korban. Maka menunggu daging korban. Maka pada ketika itu Nabi perintahkan supaya semua daging korban itu diagihkan, jangan ada yang disimpan. Adapun adapun selepas itu, hukum itu macam hadis-hadis tadilah, Nabi mengizinkan untuk kita menyimpan daging korban, khususnya yang bahagian kita dan juga keluarga. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza dhaha ahadukum falyakul min udhiyatihi." Apabila seseorang kamu melakukan korban, makanlah dari daging korbannya. Jadi sunat kita makan. Ya, mengambil berkat daripada daging korban kita. Hadis Musnad Imam Ahmad sebagai dinukil daripada kitab Jami' Shaghir. Ini adalah karya Imam Suyuti. Ada 10,000 hadis di dalamnya. Kata Imam Suyuti, hadis sahih. An Buraidah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana la yakhruju yawmal fitri hatta yat'amu wa la ya'kulu yawmal adha hatta yarji'a fa ya'kula min udhiyatihi. Buraidah bin Khasib radhiyallahu anhu menceritakan, sesungguhnya Rasulullah pada hari raya fitrah, baginda makan terlebih dahulu sebelum keluar ke tempat solat. Adapun hari raya korban, baginda tidak makan melainkan setelah pulang dari solat hari raya, di mana baginda makan dari daging korbannya. Sunan Al-Baihaqi dan juga Musnad Imam Ahmad menurut Syekh Syuaib, hadis hasan. Jadi hari raya korban sunat kita keluar dalam keadaan perut kosong dan kita pulang sembelih korban dan kita menjamuh makanan yang mula-mula kita jamak daripada daging korban kita. Kemudian hadis yang berikutnya, larangan menjual daging korban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Sesiapa menjual sekalipun kulit binatang korbannya, maka tiada pahala korban baginya. Ya, hadis riwayat Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil dari kitab Jami' Shaghir, Imam Suyuti kata beliau hadis sahih. Jadi tak boleh jual daging korban. Orang yang buat korban tidak boleh sama sekali menjual daging korbannya. Akan menyebabkan hilang pahala korbannya. Begitu juga orang kaya, orang yang menerima atas hadiah pun tak boleh
jual daging korban. Kalau dia tak perlu, dia kena paskan pada orang lain lah. Bila diberi, dia terima lah, kena terima. Kerana menjadi sunnah Nabi menerima pemberian, menerima hadiah. Kemudian kita sedekah pula pada orang lain. Ya. Jadi yang boleh menjual adalah fakir miskin. Fakir miskin boleh jual. Ya, adapun orang yang buat korban tak boleh jual, dan begitu juga orang yang menerima atas dasar hadiah juga tidak boleh jual. Kemudian hadis yang ke-30, hadis yang terakhir, hadis korban yang terakhir. An Ali radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'ti al-jazzara minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW merintahkanku supaya menguruskan penyembelihan unta baginda. Mana Nabi wakilkan. Sebab itu kita boleh wakilkan kepada orang lain untuk menguruskan korban kita. Dan mensedekahkan daging. Mana mewakilkan juga untuk pengagihan korban. Nabi memerintahkanku supaya menguruskan penyembelihan unta baginda dan mensedekahkan daging, kulit serta kain atau pakaian yang diletakkan di atas belakang unta itu kepada orang miskin. Dan baginda juga merintahkan supaya aku tidak memberi kepada tukang sembelihan upah dari unta itu. Ya, kerana upah ni dia sama macam jual beli. Ya. Kalau jual beli, tukaran wang dengan benda. Kalau upah pula, akad ijarah, akad upah pula adalah pertukaran harta dengan khidmat. Ya, harta dengan khidmat. Ya, jual beli, pertukaran harta dengan harta. Ya, kalau upah, pertukaran di antara harta dengan khidmat. Ya. Jadi sebab tu tak boleh bagi daging korban dengan berbahasa ini upah lah. Ya, upah kamu tolong sembelih, ataupun upah kamu tolong lapar dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita bagi atas dasar pemberian hadiah atau berdasar dia sedekah, itu boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau nak bagi upah, kata Sayyidina Ali, kami memberi upah kepadanya, yakni kepada jazar, tukang sembelih, dari harta yang ada pada kami. Mana kita bagi upah lain lah. Upah duit lah, duit yang sing. Tak boleh bagi upah dengan binatang korban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, selesai kita tentang korban, hadis tentang korban. Adapun hadis tentang akikah ni, insyaAllah kita baca dalam sesi lain insyaAllah. Ya, hari ini khusus untuk korban lah. Ya. Walaupun dalam tajuk tu kita tulis 40 hadis korban. Tapi sebenarnya ada 30 hadis saja korban, yang baki itu adalah 10 hadis lagi adalah akikah. Hadis tentang akikah, insyaAllah. Ada kesempatan yang lain kita baca lagi. Memanglah dalam pembacaan hadis ini, dalam malam ini, majlis kita adalah majlis simak al-hadis, mendengar hadis, baca dan mendengar hadis. Adapun untuk penitilan, hukum hakam dan sebagainya, insyaAllah kalau ada masa nanti, kita bacalah mana-mana matan fiqh yang berkait dengan ibadah korban ni, untuk kita lebih isti'am, lebih menguasai hukum hakam fiqh tentang korban, insyaAllah. Jadi nasa untuk majlis kita kali ini, hari inilah, takat ini insyaAllah. Cuma kalau ada 1-2 soalan, kalau tuan-tuan dan sekalian nak bertanya atau nak berdiskusi, boleh insyaAllah. Dan majlis ni akan diadakan di masa ke semasa lah, atas nama anjuran Lajnah Tafakuh Fiddin Dewan Ulama Pas Pusat. Ya. InsyaAllah, jadi tuan-tuan dan puan, tunggulah nanti kita keluarkan iklan, ada daurah yang lain lagi insyaAllah. Tuan-tuan boleh sertai bersama-sama insyaAllah. Ya. Ya, ada soalan? Kalau ada, kita boleh tengok soalan. Kalau tidak ada, kita tutuplah insyaAllah. Ya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda nak tanya satu soalan Ustaz. ya silakan. Soalan tentang korban ni, adakah boleh kita buat korban, kita buat berserta dengan jemaah semua orang, maksudnya dengan korban yang banyak bilangan, lepas tu dia gaul sekali daging korban tu untuk peserta-peserta semua. Jadi lepas tu dia agih dalam hal keadaan kita tak tahu yang mana lembu yang kita korban. Wallahu alam. Dia akan menimbulkan masalah nanti kerana mesti daripada setiap bahagian orang yang buat korban itu mesti ada yang sampai kepada fakir miskin. Mesti ada yang sampai pada fakir miskin. Jadi kalau kita gaul bersama ke semua sekali, kita bimbang takut nanti, bukan bimbang lah, akan besar kemungkinan berlaku yang sampai pada fakir miskin itu hanyalah daripada sebahagian tumpuk saja. Maka kalau nak gaul pun boleh, kalau nak gaul pun boleh, tapi dengan izin lah, dengan izin daripada orang yang buat korban. Kerana walaupun binatang itu atas nama korban, tapi tetap milik orang yang buat korban. Jadi orang lain kalau nak ambil mesti dengan izin daripada dia. Mungkin setelah kita cabut daripada setiap tumpuk tu, kita cabut bahagian untuk kita agih pada fakir miskin. Dan setelah itu mungkin bolehlah untuk kita campurkan. Kita campurkan. Terutama sekali kita tengok yang ketara yang jelasnya macam bagi korban tahfiz yang dibuat oleh pihak tahfiz dan sebagainya, kita campurlah setelah selesai semua daging korban yang diberikan kepada tahfiz itu, kita campur semua, itu tidak ada masalah kerana setelah kita selesaikan bahagian bagi miskin. Ya. Anda tengok dari segi itulah, wallahualam. Ya. Jelas ya Ustaz Rahim ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okay, InsyaAllah sama-sama insyaAllah. Ya. Jadi itu perlu diingatilah oleh penganjur, ya, bahawa tumpuk korban itu adalah milik milik tuan korban. Jadi kita ni hanya diamanahkan untuk melaksanakan korban itu, dan segalanya perlu permandat lah. Mandat daripada orang yang buat korban itu, pemilik korban itu. Kalau dia kata saya nak 1/3 saja, mana baki itu, bolehlah kita untuk uruskan mengikut dia panggil ikut yang dimesyuaratkan oleh penganjur. Dalam ala kulli hal, mana penganjur dia perlu mandat daripada, sebab dia taraf penganjur ni hanyalah wakil saja, ya, bukan pemilik. Wakil dalam melaksanakan ibadah korban. Dan kaedah fiqh menyebutkan bahawa wakil mesti bertindak mengikut mandat yang ditetapkan oleh muwakil. Wakil mesti bertindak mengikut mandat yang ditetapkan oleh muwakil, iaitu orang yang menyerahkan perwakilan kepada dia. Okey, jelas untuk masalahnya. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi lah. Ya. Ustaz, satu soalan Ustaz. Ya, untuk bagi rangsangan lah, untuk iktibar korban Ustaz. Beberapa poin Ustaz boleh berkongsi sikit iktibar korban. Terima kasih Ustaz. Ya. Yang pertama sekali, korban ini kita kena ingat dia adalah ibadah syiar dia panggil. Ya, ibadah yang bertaraf syiar. Dan seboleh-bolehnya dia wujud dalam satu rumah. Itu je disebut sunat kifayah tadi ni. Yang kena bagi ada dalam satu rumah itu buat korban. Hidupkan syiar korban itu dalam rumah. Kalau paling baik kita sembelih sendiri. Himpun semua anak beranak keluarga, ketua keluarga, sembelih sendiri. Itu yang paling baik. Tapi kalau tak boleh, kita serahkan kepada penganjur. Nanti kita ambil balik daging itu, biar keluarga tahu. Kata ayah atau ibu ataupun mana-mana seorang lah yang mana buat korban tahun tu, menghidupkan syiar korban tu. Kerana Nabi buat korban tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, korban ini disebut oleh Allah dalam Quran, disebut oleh Nabi dalam hadis.
Di antaranya ialah la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah itu daging korban kamu ataupun darah binatang korban kamu, bukan itu yang sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah itu ialah ketakwaan kamu. Mana ketakwaan kamu dengan melakukan korban itu. Korban yang dilakukan dengan takwa kepada Allah Ta'ala, dengan penuh penghayatan. Yang korban ini juga adalah ibadah yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim AS yang ada sejarahnya sendiri, iaitu pengorbanan Nabi Ismail AS yang merelakan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Apabila ayahnya inni ara fil manam an azbahaka fanzur madza tara, aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelih kamu, maka fanzur madza tara, kamu apa pandangan kamu? Dia mesyuarat dengan anak dia. Jadi Ismail kata, wahai ayah, laksanakanlah, sebab dia tahu ayah dia seorang nabi dan mimpi seorang nabi ini adalah wahyu. Dia tahu itulah perintah Allah. Jadi dia merelakan diri, tak apa. Dan kamu akan mendapati aku, wahai ayah, dan aku seorang anak yang sabar, mana sentiasa redha untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala gantikan dengan seekor binatang korban yang besar yang datang dari syurga mengikut tafsir ulama. Jadi begitulah kita. Korban, ibadah korban ni falsafah sebaliknya ialah mana bukan sekadar pengorbanan dalam bentuk sembelihan pun yang kita makan, tapi ada kisah di sebaliknya. Itu kisah pengorbanan kita sendiri. Jadi kita sendiri itu bukan saja korban lembu, kambing, tapi kita sendiri itu. InsyaAllah kita doa kepada Allah Ta'ala supaya kita sendiri pun sanggup berkorban lah. Apa saja untuk agama kita, insyaAllah. Dan wallahu a'lam bishawab. Boleh kita berhenti di sini, insyaAllah. Nanti kita bertemu lagi pada lain kesempatan. Bolehnya? Tak ada sembarang soalan lagi. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, mau ijazah hadis qabil tu. Ya, insyaAllah. Ajaztukum. InsyaAllah. Qabil tu.